kita membesar dengan cerita yang berbeza. Latar yang berbeza, pengalaman yang berbeza, tapi sejauh manakah kita berbeza? Apa sarapan kegemaran anda? I think roti canai lah. Saya rasa roti canai lah. Saya suka makan roti canai. Roti canai. I suka makan roti canai. Makanan Malaysia yang paling susah nak ditolak? Of course nasi lemak lah. Paling susah nak tolak, definitely nasi lemak. Char kway teow. Lagi-lagi kalau ada cili hijau tu, lada jeruk. Saya rasa nasi lemak. I rasa kalau nasi lemak memang itu dia sangat susah nak tolak lah. Kalau you ada kawan luar negara datang Malaysia, apakah makanan pertama yang anda suruh dia cuba? Mungkin hot pot kot sebab makanan tu yang favourite untuk me dengan family I. Nasi kandar. Kalau di Banjir, dia rasa macam flavour kat sana tu complete. Rasa manis, rasa masin, rasa pedas. Saya rasa kan, sebabkan Malaysia ni banyak negeri and each negeri tu ada banyak ada punya signature dish. Kasih membesar kat Johor. Sebab Kasih membesar kat Johor, Kasih jadi suka dengan berasap. Di Bandung. Saya pilih Bandung sebab saya berasal dari Muar. Dan Muar pula memang terkenal dengan makanan di Bandung. Bagi dia rasa nasi lemak dulu sebabkan yang paling famous dan pun sedap juga. Kalau nak jumpa atau lepak dengan kawan, biasanya you akan pergi mana? I prefer lepak mamak kot. Biasanya pergi mamak. Selalunya Kasih akan ajak macam pergi kafe. Lepak Saya rasa mamak lah. Biasanya I akan pergi kafe. Apa yang membuatkan Malaysia unik berbanding negara lain? Malaysia ada pelbagai bangsa tapi kita boleh work together. Itu lah. Perayaan lah. Macam kalau kita kan banyak pelbagai jenis perayaan macam Hari Raya, lepas tu Deepavali, Tahun Baru Cina. Kasih fikir Malaysia ni, each day kita tak nampak perubahan Malaysia ni. Tapi by weeks kita nampak. Suddenly tiba-tiba, tempat ni ada kafe baru. Suddenly tiba-tiba, rupanya ni brand Malaysia. Malaysia ni sentiasa develop something new. Makanan yang tersendiri. Sebab dari dulu saya didedahkan dengan makanan lokal. Contohnya nasi lemak, roti canai dan sebagainya. Salah satu kaum kita akan harmoni, saling memahami. Ada kaum India, kaum Melayu dan kaum Cina. Okey, satu soalan terakhir. Masih ingat rukun negara? Sekejap, I fikir dulu sekejap. Ingat? Apa tadi dah baca dah? Alamak. Ingat? Sikit-sikit. Kepercayaan kepada Tuhan, Kesetiaan kepada Raja dan Negara. Keluaran perlembagaan. Kedaulatan undang-undang. Kesopanan dan kesusilaan. Jawapan kita mungkin tidak selalu sama. Cara kita melihat Malaysia juga mungkin berbeza. Namun di sebalik segala perbezaan, ada lebih banyak yang menyatukan kita daripada yang membezakan kita. Aku berjanji dan ku bersumpah setia, demi Tuhan dan negara akan ku korbankan jiwa. Aku berjanji akan satukan semua kita